Hai, apa khabar semua? Assalamualaikum. Selamat malam saya ucapkan kepada semua pendengar-pendengar dan juga uh, pengikut-pengikut follower setia Terpenda Boleh Bincang Show. Malam ni kita bersiaran di luar daripada set, luar daripada lokasi ataupun di luar daripada studio yang selalu kebiasaan kita udara. Hari ini episod 741 untuk The Benda Boleh Bincang Show, dan saya ingin ceritakan sedikit dalam episod ataupun dalam kita punya siaran ringkas pada malam ini untuk episod 741. Of course, on top of the list adalah kita nak isytiharkan, kita umumkan secara rasmi yang hari raya untuk tahun 2026 sudah pun selesai, sudah pun tamat, sudah pun berakhir secara rasmi semalam. So no more raya, Syawal is over, dan saya pun rasa gembira lah, rasa happy sebab dah sebulan kita beraya. Saya rasa cukuplah kita berhari raya, walaupun saya yakin saya pasti ada lah hari raya extension atau extended. Contohnya macam hari ni kan, walaupun semalam dah habis raya, dah last day raya, hari ni kita, atau saya dengar ada extension open house, ada makan-makan, tak apa, it's okay. Cuma kalau boleh lah kita atau saya boleh syorkan, atau saya boleh nasihat, saya boleh advise sikit, kita omit atau kita keluarkan lah, ataupun kita elakkan perkataan raya tu. Kita nak buat open house boleh, kita nak buat makan-makan boleh, kita nak buat jamuan, nak menjamu orang makan boleh, nak buat majlis boleh, tapi disebabkan open house tu dia tidaklah eksklusif pada hemat saya untuk hari raya saja. Tapi kalau boleh perkataan raya tu kita keluarkan. Kata tu lah, sebulan kita beraya, nak melebarkan silaturahim, nak menjemput orang makan minum tu tak apa. Okey, itu satulah. Saya harap semua rasa okey juga macam saya, happy juga sebab dah sebulan berhari raya. Jadi selain daripada itu, saya nak beritahu juga semalam hari Sabtu 18 hari bulan April 2026, saya telah diundang ataupun dijemput untuk satu majlis wali matu urus atau kenduri kahwin di Glen Mary. Ini adalah majlis kenduri kahwin ataupun wali matu urus jiran saya yang kita pun boleh anggap kita punya hubungan tu dah macam adik-beradik lah. Alhamdulillah berlaku dan berlangsung dengan lancar. Sebenarnya kalau nak cerita kat sini ataupun on record, pada asalnya saya ni dijemput bukan sekadar jadi tetamu atau undangan biasa je. Pengantin perempuan sendiri telah mengundang atau menjemput saya ke majlis tersebut sebagai MC sebenarnya semalam. Tapi on a Friday, dia ada WhatsApp saya yang tugasan saya ataupun saya punya role, saya punya duty sebagai MC telah digantikan oleh dia punya uncle, dia punya pakcik. So saya pun okey je, saya lega lah kan, sebab I can come as a normal guest. Saya boleh enjoy, saya boleh borak-borak, saya boleh makan macam biasa lah, to attend the wedding. So okay, semalam saya datang, instead of standing in the front jadi MC bercakap, saya boleh duduk belakang and enjoy the view macam orang biasa, to enjoy di kenduri the walimah macam biasa. Alhamdulillah semalam berjalan lancar di Glen Mary, atau lebih tepatnya Masjid An-Nur Temasya Glen Mary. Sebenarnya Masjid Temasya Glen Mary ni, Masjid An-Nur dekat Glen Mary tu, sebenarnya saya bukan first time pergi ke sana atau terlibat dengan majlis walimah kat sana. Saya juga dulu pernah 2 kali adik saya 2 orang. Seorang tu dia pernah buat majlis kat sana, masih dia bertunang, ada majlis bertunang di sana. Dan satu lagi walimah juga, kenduri kahwin juga, tu adik perempuan saya pernah buat kat sana.
Itu yang latest lah, tak silap saya. 2 tahun lepas. 25 hari bulan November. 25 hari bulan 11 2024. Dia pun masa saya pernah buat majlis walimah tu. Dia punya majlis pernikahan berlangsung di Masjid Glen Mary Anur tu. Tapi dia punya wedding, dia punya walimah tu dekat Dewan MBZ, Dewan Orang Ramai, dekat depan Masjid Anur tu. That was the last time kita buat kat sana. So it's quite orang kata tu comfortable lah kat sana, selesa. Dan agak orang kata tu senang, practical nak buat majlis kat sana. So saya ni memang sukalah sebenarnya. Selain daripada open house yang ceritakan awal tadi, saya juga suka bertandang atau berada dalam suasana, to be in the thick of the action, berada dalam suasana ataupun tempat ataupun lokasi orang mengadakan walimah tu urus dunia kahwin ni. Sebab apa? Saya ni suka bersosial, saya ni suka bercakap, saya ni suka meeting strangers, saya suka bertemu dengan orang-orang baru dan bercerita sambil dia mana tahu kita ada potensi, kita ada peluang untuk kita panjangkan silaturahim. Lalu kita dapat tengok mana yang okey untuk kita jadikan business potential atau prospek. Benda tu sebenarnya berlaku semalam sebenarnya. One of the relatives tu, of the bride tu, duduk sebelah saya tempatkan satu meja dengan dia. Dapatlah saya bercakap-cakap dengan dia. Alhamdulillah, cakap rupanya punyalah kecil dunia ni. Mula-mula bila berkenalan tu, rupa-rupanya the wife tu dulu adalah, bukan dulu, sampai sekarang dia masih lagi aktif dan mengajar di Fakulti Pengajian Media, Komunikasi dan Media. Ni bila cerita dia Mascom lah, tempat yang mana saya pernah belajar dulu. The wife is a lecturer kat Mascom, mengajar PR, and she knows where I'm coming from lah. Saya pun cakap saya pernah belajar kat Mascom, cuma bezanya saya ambil broadcasting, penyiaran, dan dia tu mengajar PR. Dia punya meja tu PR lah, dia mengajar student-student PR. Tapi bila saya sebut nama Amy Zadeh, nama Farah Fauzana, my friends dulu pernah satu batch dekat UiTM, okay lah. And even what makes it more interesting, the name of the lecturers ataupun otak-otak yang pernah mengajar saya dulu kan, yang pernah mengajar saya subjek kat Mascom dulu, semua dia kenal. So I think it's a good start lah masa kita borak. Then when it comes to the husband, to the man himself, dekat situ lagi ngam lah. Sebab our age gap, our experience, ada banyak persamaan. So I think long story short, we did create a repertoire, we did create a connection kat sana. So I think there's a potential in a future business deal lah over there. And then that was yesterday. That was the summary for yesterday. Dan hari ini saya baru pulang sebenarnya ni. Saya baru pulang daripada screening, atau kita baru balik daripada menonton filem. Arahan Lee Cronin yang diterbitkan oleh James Wan. The reason I am watching the film ni, The Mummy, tajuk filem tu, is because of James Wan, of course lah. So, the recommendation of the same family ataupun friends yang pergi wedding semalam tu, diorang ajak tengok wayang hari ni, with the bride and groom semalam, pengantin baru, tengok wayang cerita The Mummy. Kita pun tahu kan The Mummy ni dia ada banyak version, ada banyak filem, tapi yang ni agak menarik sebab Lee Cronin ni dia popular, kalau tak silap saya dia pernah direct filem-filem Evil Dead, and then it was a production atau a film made by Blumhouse. Filem-filem Blumhouse ni dia siapa tahu-tahulah memang sangat-sangat menarik, and of course it's being produced, diterbitkan oleh James Wan. James Wan ni, siapa peminat filem tahulah yang James Wan ni dia orang Malaysia. So saya menonton filem The Mummy dengan kawan-kawan tadi, dan wow guys, I have to say
even though I'm not much of a horror fan, tapi menonton filem The Mummy ni boleh dikatakan sangat recommended, especially if you're a fan of horror film, especially if you're a fan of James Wan. If you're familiar works by James Wan, it has that DNA, it has that element of a James Wan film untuk The Mummy ni. I won't be giving away any spoilers ke apa, cuma I recommend this is a very good movie for horror fans, for peminat-peminat filem yang suka cerita macam Conjuring ke apa kan. This is the one for you. I strongly recommend it. I give it a 5 star, and maybe as soon as tomorrow I'll give the review on Letterboxd. That is where usually I write and I review my films on Letterboxd. Kita tengoklah macam mana dia punya ulasan filem The Mummy arahan Lee Cronin dan diterbitkan oleh James Wan tu esok, kalau saya ada masa, insyaAllah. And then to cap it up, untuk sum everything for tonight show, untuk ringkas hari ini, saya harapkan everybody is in good shape, is in good mood untuk mulakan minggu yang baru, mulai esok Isnin, dan insyaAllah kita berjumpa dan bersua lagi lah pada minggu depan, guys. Okay, Assalamualaikum, bye bye.